What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi dalam What's Next podcast. Kali ini istimewa sempena Sidang DUN bersama dengan saya Hezri Yassin. Macam biasa tuan-tuan dan puan, terima kasih menonton kami. Boleh menonton kami secara langsung ataupun live di Facebook page PAS Selangor dan juga di YouTube dan TikTok WN Studio. Malam ini, kita of course sempena sidang DUN ni, khas special What's Next podcast ni, kita akan jemput yang berhormat ahli Dewan Negeri daripada Selangor, khususnya PAS, untuk membicarakan ataupun kita temu bual lah secara santai macam biasa. Of course kita akan sentuh isu-isu semestinya berkaitan Malaysia, luar negara dan sebagainya, tapi khusus juga berkaitan negeri Selangor, because what's next for Selangor kita nak tahu kan. Dan untuk malam ini special bersama dengan saya, kita dah jemput I think kali kedua kali kedua tapi sebelum ni dia dengan sahabat saya lah selaku host dan dia panel. Tapi malam ini bersama dengan saya selaku host, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi, merupakan ahli Dewan Negeri Sijangkang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Maintain je YB. Macam ni lah. Dia kalau pakai kemeja tu masih steady macam ni tu, kira maintain lah kan. Bagus untuk kesihatan kan. Seorang doktor juga tu, yelah, kesihatan nak guna badan nak guna lama ni untuk berjuang ni kan. Kesihatan ni antara perkara yang sangat penting. Masya dan perlu Allah. kita syukuri nikmat kesihatan yang Allah SWT berikan. Allah, betul lah kan. Sebab tu ada yang kata juga, kalau tak tahulah whether you agree with this or not, tapi banyak-banyak terms di luar sana menyatakan banyak duit sekalipun kalau sakit tak bermanfaat juga kan, tak ada erti juga kan. Masya Allah. Sebenarnya rasa macam nak buat topik pasal kesihatan doktor kot. Okey, baik. Baru-baru ini YB, sekarang lah, bukan nak kata baru-baru ini, sekarang Isnin lepas 3 Ogos telah berlangsungnya Sidang DUN Negeri Selangor. Dan nak bertanyakan kepada YB untuk pembukaan ni dulu. YB, secara umum bagaimana YB melihat Sidang DUN kali ini? Apa lainnya? Dan difahamkan juga sekarang ini banyak menyentuh tentang RUU dan sebagainya kan. Mungkin untuk pembukaan ni YB boleh kupas sikit, silakan. Okey, terima kasih Azri, saudara Azri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan, kita berada dalam minggu sidang Dewan Negeri Selangor, yang biasanya tempoh masa yang kita diberikan untuk bersidang ni yang diperkenankan oleh Kedulian Mahmud Tuanku dalam 2 minggu begitu. Cuma pada peringkat awalnya kita pun tertanya-tanya apa yang nak dibawa pada yang besar pada sesi kali ini. Walaupun kita menjangkakan beberapa RUU berkaitan dengan pindaan undang-undang tubuh kerajaan negeri, pemerkasaan mahkamah syariah, dan secara tidak langsung ini sudah tentu akan menyentuh soal enactment pentadbiran agama Islam negeri Selangor, yang mana pada sesi yang lepas kita dimaklumkan akan dibentangkan, tapi ditangguhkan, dan tentulah kita menjangkakan pada sidang pada kali ini. Pun begitu, saya ingat ramai, bukan saja kita sebagai ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli Dewan Negeri, di luar sana pun ternanti-nanti, sebab pernah disebutkan oleh kerajaan negeri, terutamanya Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sendiri, bahawa rancangan Selangor kedua akan dibentangkan dalam bulan 8, bulan 9 begitu. Walaupun tempoh hari kita ada dewan sidang khas yang kita pun tak tahu apa sebenarnya yang akan dibincangkan sebelum berlakunya. Kita jagakan adakah ini pembentangan RS2. Cuma tak dapat apa-apa maklumat tentang RS2 kan? Ya, betul. Dan kita bertanya juga dengan ahli-ahli Dewan Negeri Kerajaan. Seolah-olah mereka juga tidak dapat maklumat, sehinggalah pada harinya rupanya pembentangan berkaitan dengan penjanaan disebabkan oleh isu yang berlaku lah, geopolitik yang berlaku ini, ada macam pakej rangsangan kepada rakyat negeri Selangor lah.
disebutkan bahawa ini antara satu-satunya negeri yang ada pengen rasa begitu. Yang saya ingat secara problem statementnya pun bagi saya tidak berapa kuatlah, tak berapa kukuh. Negeri-negeri pun tidak buat sidang khas untuk rancangan seperti ini. Berbeza dengan zaman Covid dulu, dan di peringkat kerajaan persekutuan pun tak ada, di Dewan Rakyat pun tidak ada sidang khas. Jadi kita tunggu-tunggu, dan sehingga sidang kali ini rupanya pembentangan RUU itu berlaku pada sidang pada kali ini, dan kita juga maklumkan juga sidang pada kali ini juga akan membentangkan RS2. Cuma tak tahulah, selama saya menjadi ADO ni, biasanya isu-isu yang menjadi isu pokok, kerana saya merasakan RS2 ni, kalau ikutkan RS1 tu 2001 hingga 2005. Right. RS2 sepatutnya 2006. Sehingga 2030 lah. Dan jadi kebiasaannya, biasanya rancangan Malaysia kalau ada rancangan Malaysia ke-13 di peringkat persekutuan pun, sebelum tahun itu bermula. Maka akan dibentangkan. Ini dah masuk 2026 kan, baru nak bentangkan. Tak apalah. Gitu. Tapi saya melihat sepatutnya ini adalah satu benda yang penting, yang harus dibentangkan pada peringkat awal. Tapi ini kita dapat maklumkan, dia bukan dibentangkan pada peringkat awal, tetapi maklumatnya ini pada hari Jumaat ni Menteri Besar akan membentangkan, kemudian akan dibahaskan pada minggu kedua sidang. Jumaat ni kan. Bahasnya minggu depan. Jadi saya tak tahu, nampak macam ada prioriti ke tidak ke, ataupun bagaimana kan. Tapi rakyat tunggu, kerana kita mahu juga apa sebenarnya hasil daripada rancangan Selangor 1, pencapaian yang telah kerajaan negeri dapat daripada rancangan rancangan ekonomi itu, sebelum kita bergerak kepada rancangan Selangor 2. Tak apalah, kita tunggu hari Jumaat ini untuk pembentangan, dan mungkin ada perbahasan. Orang Jawa kata wait and see. Okay, YB. Next question ni sebenarnya kalau saya nak tanya, dia macam panjang tau. Saya pun dan you did bangkitkan benda ni, alang-alang kita dah sentuh tentang RUU. Iaitulah satu perkara yang disebut Undang-Undang Tubuh Selangor, yang dia menjadi satu dokumen yang tertinggi, dia akan menjadi rujukan mahkamah dan sebagainya. Yang YB bangkitkan, I think the first day lah, berkaitan dengan menjadi concern apabila contohnya orang Islam, dia bukan pengamal, katalah orang Islam, dia bukan pengamal atau dia bukan penganut agama Kristian, tetapi dia boleh amalkan. Dan benda ni status dia macam mana, dan dia menjadi concern. Lepas ni semua orang akan boleh menyatakan, kalau bawa ke mahkamah ke, dia akan menyatakan bahawa kalau ikut undang-undang tidak perlu menganut, tapi boleh mengamalkan. Kalau YB boleh kupas sikit yang itu. Okey, sangat ini antara isu yang saya bangkitkan lah dalam perbahasan RUU enactment Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor 2026 pindaan. Kerana saya ingat ada concern yang saya lihat, kekhawatiran saya secara peribadi apabila melihat berkaitan dengan pindaan yang akan dilakukan. Secara umumnya saya tidak tolak pindaan-pindaan ini. Begitu juga dengan RUU enactment mempertingkatkan atau memperkasakan mahkamah syariah. Dan ini semua berkaitan juga akhirnya dengan enactment pentadbiran agama Islam yang juga ada pindaan. Cuma yang menjadi concern saya adalah berkaitan dengan agama Islam. Saya ingat dia tidak jauh lari. Saya ingat saya perlu bacakan. Kalau ikutkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor ni, bab 1 agama negeri, agama negeri ini dalam perkara 47. Agama Islam sebagaimana yang dianuti dan diamalkan dalam negeri ini sehingga kini hendaklah menjadi agama negeri. Dengan syarat bahawa semua agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai oleh orang-orang yang menganutinya di mana-mana bahagian di negeri Selangor.
Kemudian dalam pindaan yang berlaku ni, dalam perkara 47 yang dipindah ini, agama Islam mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sangat concern kerajaan negeri yang juga saya kira Majlis Agama Islam Negeri Selangor dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku nak meletakkan pegangan ahli sunnah wal jamaah itu. Makna dalam pindaan itu, agama Islam mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang dianuti dan diamalkan dalam negeri ini hingga kini hendaklah menjadi agama negeri. Hingga kini pun ditarik jadi ada pertikaian. Kita tak naklah kalau takrifan nanti dikatakan hingga kini, bermakna adakah satu-satu masa itu boleh diubah semula? Kalau kita dulu tak ada ahli sunnah wal jamaah, katalah ada nak tukar pegangan Islam, pegangan lain-lain pula, adakah boleh ditukar? Itu yang juga menjadi concern kita lah. Tetapi apa yang saya melihat ini adalah tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian negeri ini. Bermakna telah diturunkan perkataan oleh orang yang menganutinya. Jadi kalau itu agama dengan syarat bahawa semua agama lain boleh diamalkan dengan damai, aman dan damai oleh orang yang menganutinya. Spesifik. Tapi yang dalam pindaan ini bila didropkan, dia seolah-olah dia tidak spesifik. Sebab saya melihat bahawa melihat bahawa undang-undang tubuh ini adalah dokumen yang tertinggi di negeri Selangor. Apa-apa pun nanti berkaitan dengan akan menjadi reference, akan menjadi rujukan dalam kes mahkamah yang mungkin akan dipertikaikan berkaitan dengan takrifan-takrifan. Kekhawatiran saya begini, kalau sekiranya orang itu adalah orang Islam, walaupun dokumen ini, perkara ini menyentuh soal agama Islam dan menjadi agama negeri dan agama lain boleh dianuti. Tetapi kalau di peringkat perlembagaan Malaysia, mudah, agama Islam adalah agama persekutuan. Betul. Di dalam itu diringkaslah, tapi maknanya dia straightforward. Dan agama lain boleh dianuti di mana-mana negeri di dalam Malaysia. Tapi ini yang kalau tadi itu disebutkan yang dianuti dan diamalkan agama Islam, pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dianuti dan diamalkan adalah agama kepada negeri. Tapi yang didropkan dalam yang bukan Islam ini boleh diamalkan. Saya kata sebab dia tidak memegang kepada penganut itu sendiri. Kalau adalah contohlah kan, kerana sangat realiti pun berlaku. Di negara kita ini ada masyarakat Islam yang mungkin sebabkan oleh dakwah nak tukar agama, dan jumlah ni bukan jumlah yang kecil, yang besar. Betul. Kalau belum diluluskan perpindahan agama itu, mana secara pentadbirannya ICJ pun masih lagi ada Islam di situ. Tapi sebahagiannya saya ingat, kalau kita ingat lagi kes Lina Joy dan isu yang lain kan, belum didaftarkan secara pentadbiran sebagai memeluk agama yang lain ini, Kristian dan sebagainya, tetapi sudah mengamalkan. Jadi saya melihat bahawa kerajaan negeri yang paling utama adalah berkaitan dengan agama ni, kita nak jaga agama Islam. Dan jadi tanggungjawab kita semualah nak jaga agama Islam. Melihat kepada maqasid syariah itu sendiri pun, kita kena jaga agama. Kalau daripada undang-undang dokumen yang penting, yang tertinggi ini, kita nampak seolah-olah kita agak longgar di situ. Saya khawatir dipertikaikan. Kalau bisa kata masuk Islam, dia kata orang boleh fight. Boleh diamalkan di mana-mana kawasan ini, tapi tidak menyebutkan sama ada dia menganuti ataupun tidak. Sama ada dia betul-betul menjadi penganut atau tidak. Kalau yang bukan Islam, memang straightforward, dia Hindu, dia Buddha, dia Kristian, itu okeylah. Tapi ini yang dalam proses Islam. Contohnya, dalam proses contohnya belum dapat didaftarkan secara pentadbiran. Kita tak nak juga itu berlaku kan. Jadi ini antara mungkin yang agak ruangan yang terbuka yang boleh dipertikaikan. Jadi pandangan saya itu harus dilihat semula, seolah-olah kita tidak boleh dropkan, juga dikaitkan dengan orang yang menganuti. Selagi dia belum menganuti agama itu, dia tidak boleh beramal. Jadi sangat concern saya berkaitan dengan itu.
Tapi sangat sebab kertas biru rang undang-undang ni apabila masuk tu dia sebenarnya agak sukar untuk diubah. Tapi sebenarnya dalam taklimat penerangan tu pun saya ada sentuh supaya sebelum masuk ni kalau boleh dilihat secara lebih dengan teliti lah. Walaupun saya kira dia akan melalui beberapa perangkat dan akhirnya akan diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebelum diwartakan. Kalau mungkin ada ruang-ruangan itu di dekat Majlis Raja-Raja dan akhirnya kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Duli Yang Maha Mulia Tuanku itu sendiri boleh dilihat perkara ini. Mungkin kalau ia juga ada keperluan dengan perlulah mungkin diletakkan di situ. Kalau tak, dia akan jadi satu konflik perundangan pula. Okey, mungkinlah ini saya kira macam soalan yang daripada saya dan saya rasa kira-kira saya merasakan mungkin rata-rata kira-kira pula rata-rata soalan yang bermain di fikiran masyarakat kalau tonton ni ialah pendapat YB lah sebab ini pun YB kata pandangan peribadi kan sendiri. Kesan dia apa selain daripada yang YB sebut tadi boleh fight di mahkamah? Apa concern YB? Akan efek Muslim, especially orang Islam di Selangor ni untuk ialah bagi mereka yang na'udzubillah lah kan, nak keluar agama ke dan sebagainya. Apa concern YB? Apa efek? Kalau kita lihat proses untuk tukar agama daripada agama Islam kepada agama lain ni bukan satu benda yang straightforward mudah begitu. Dan ini pun tanggungjawab kita sebagai negeri yang mengamalkan Islam negeri, Islam agamanya, dan kita sebagai orang Islam kita nak jaga agama supaya kita tidaklah dipermain-mainkan orang masuk Islam keluar Islam dengan mudah begitu. Jadi yang menjadi concern yang besar ni adalah kita tak nak orang akan keluar daripada Islam dan dia tidak lagi secara pentadbirannya sudah bertukar agama tetapi sudah mengamalkan agama lain. Jadi kesannya selain daripada mungkin kesan daripada sudut perundangan, dia seolah-olah kita pun agak longgar mengawal orang Islam itu sendiri. Nampak ada kelonggaran dekat situ kan. Sebab ialah mungkin kalau yang tak faham ni dia akan tanya, dia akan berkata mungkin tak apalah nantilah masuk dulu mahkamah, kita tak tahu ni kan. Tapi dari sudut macam YB kata tu kelonggaran tu lah kan, kita tak firm dekat situ kan. Tak firm. Jadi kita tak macam kita tak kawal dengan cukup ketat lah. Ya. Okey, faham. Okey, baik. Saya tak ingat semalam kot mungkin. Kadang-kadang kita pun tak ingat YB kita bawa sesuatu yang hari Isnin juga. Sebab hari Selasa ni saya ada dua mesyuarat select committee di hari Selasa ni ada dua pagi petang ada mesyuarat select committee di parlimen. So saya datang pagi tu semata-mata sebab soalan saya naiklah pagi semalam. Tapi beberapa isu yang saya bangkitkan tu hari Isnin banyak kan. Okey, so YB bangkit juga pasal isu Rohingya ni. Seramai 125,000 hampir ke arah 200,000, 193,000 kurang lebih seluruh Malaysia kan? Seluruh Malaysia 163,000 hingga 190 lebih. Itu yang didokumenkan lah. Yang didokumenkan. Rohingya. Kemudian Myanmar bersedia untuk terima balik sekitar 5,000. Sikit tu YB. Okey. Dan YB bangkitkan soalan ini di Sidang Dun. Apa dia punya mudarat dia? I mean, what do you say this? Okey. Yang ini berkaitan dengan Rohingya ni pemegang UNHCR yang saya kira jumlahnya besar. Dan mereka pun sudah berada di Malaysia ni sebahagian besarnya berpuluh tahun pun dan tidak pun pergi kepada negara ketiga yang sepatutnya mereka kepada negara maju tersebut. Masih lagi berada di Malaysia. Mereka mempunyai kekangan dan keterbatasan. Ialah manusia. Sebahagian besarnya pun adalah beragama Islam kan. Manusia ni bila manusia dia perlu untuk hidup. Dia perlu makanan, dia perlu pakaian, perlu tempat tinggal, pendidikan, mungkin
berkahwin, beranak pinak. Ya, Kan? Ini realiti yang berlaku. Of course. Walaupun mungkin kita sebagai hanya negara sementara, tapi kedudukan mereka sudah lama. So saya melihat apa concern kita dengan mereka ni, apa yang kita boleh bantu. Sebab kalau kita biarkan, mungkin dia bukan sahaja membanjiri bumi Malaysia ni, tapi dia mungkin akan menjadi masalah pula kepada kita. Bila tak ada pendidikan, mungkin tidak ke mana. Bila tidak ada pekerjaan, mungkin akhirnya mencuri dan sebagainya. Apabila tidak ada pengesahan pernikahan dan pula orang Islam, mungkin akan berlaku konflik pelbagai. Sebab tu saya highlightkan banyak efek banyak efek dia. So ialah atas peri kemanusiaan, apa yang kerajaan negeri Selangor boleh bantu mereka ini. Kalaupun tidak secara bantuan kewangan dan sebagainya, beberapa kaedah-kaedah yang kita boleh bantu mungkin daripada sudut pendidikan, penempatan dan sebagainya ni, kita boleh bantu. Sebab di beberapa negeri yang lain seperti di Terengganu pun ada berlaku, menyebabkan kemalangan bila tak ada lesen dan sebagainya. Itu isu yang bukan melibatkan isu perundangan juga. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat, mereka pun sentiasa datang ke Malaysia ni sebagai pelarian kan, ditambah hidup terseksa di sana. Cuma baru-baru ni bila Perdana Menteri menyebutkan, saya ingat dalam seminggu atau 2 minggu lepas, menyebutkan bahawa kerajaan Myanmar bersedia untuk mengambil balik jumlah 5,000. Jadi saya bertanyalah kepada kerajaan ni, kalau kerajaan negeri mungkin ada maklumat daripada kerajaan pusat, kategori yang macam mana yang 5,000 ni yang akan dihantar pulang, dan kerajaan Malaysia bersedia untuk hantar pulang. Bila 5,000 ni kerajaan Myanmar sedia untuk ambil balik. 5,000 setiap tahun ke macam mana? Setakat ni yang saya dapat maklumat, yang kata one off 5,000. Memanglah terlalu kecil jumlahnya. Ya, kecil. Jadi siapa dia ni yang akan dibawa balik sana? Adakah secara volunteer? Sebab sebagian besar pun tak nak balik sana lagi dah. Dia tahu dah keadaan kehidupan di sana. Teraniaya, terseksa kat sana kan. Jadi siapa dia ni yang mungkin kalau kerajaan negeri tahu, yang mempunyai kriteria dan kelayakan sana. Tapi Jabatan Menteri Besar, saya ingat itu urusan kepada kerajaan pusat lah, memang dia tak ada maklumat lah. Cuma yang paling utama tu yang saya sentuh berkaitan dengan pemegang kad UNHCR ni, dia sebagai manusia yang jumlahnya begitu besar, dan kita tak nak dia orang membebankan kepada kita, apa yang kita boleh bantu kepada mereka ni lah. Jadi ialah sebahagian besarnya mereka berada di sini dibantu oleh kumpulan-kumpulan NGO. Jadi kalau tidak pun kerajaan negeri boleh bantu secara direct, yang saya ingat agak mustahil kerana kita tidak ada peruntukan itu, dan mereka ni adalah pemegang kad UNHCR. Mungkin NGO yang punya peranan ni kan, yang nak bantu mengurangkan masalah kepada negeri lah ataupun negara kita. Mungkin ada peruntukan-peruntukan yang boleh bantu. Saya ingat zaman awal 2000 dulu, ialah saya sebahagian daripada di Jawatankuasa Yayasan Amal Malaysia. Kita pernah dipanggil oleh UNHCR di Kuala Lumpur sana, dan dia beri perangan, ada peruntukan-peruntukan daripada WHO sendiri, peruntukan untuk bantu kepada kumpulan-kumpulan ni, dan daripada peringkat antarabangsa lah, soal kesihatan, soal pendidikan, soal pekerjaan. Sekurang-kurangnya ada peruntukan-peruntukan yang disalurkan kepada NGO untuk bantu kepada mereka ni. Jadi kalau Selangor ni mempunyai satu negeri yang ialah mempunyai kekuatan kewangan, apa salahnya kita melalui NGO dan sebagainya, apa-apa NGO pun yang concern untuk bantu pemegang kad UNHCR ni, supaya mereka ni dapat hidup sebagai manusia, tidak terlalu tertekan, dan tidak memberikan masalah kepada negeri Selangor. Ke negeri Selangor khususnya. Betul rakyat Selangor dan umumnya Malaysia tu itself lah. Okey. Nak tanya juga berkaitan dengan TAWAS, tabung warisan anak Selangor. Kan? I think YB belum bangkitkan lagi dalam sidang DUN.
Ada sentuh. Ya, YB ada sentuh kan berkaitan dengan prestasi penyerahan sumbangan program TAWAS. Ya, so respon daripada YB tentang TAWAS ni. Okey. Sebab TAWAS ni adalah salah satu daripada program merayakan ekonomi Negeri Selangor dahulu. Yes. Ketika awal Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Tan Sri almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim mentadbir Negeri Selangor ni, antara program merayakan ekonomi Selangor itu adalah tabung warisan anak Selangor ataupun TAWAS. Dan pada ketika itu kita berikan RM1,000 kepada anak-anak Selangor, kelahiran anak-anak Selangor 2008 itu, dalam bentuk yang kita laburkan lah, kalau ikut, ataupun dalam bentuk simpanan yang kita jangkakan hasil daripada pelaburan itu bila mereka berusia 18 tahun. 18 tahun mereka dijangkakan akan mendapat hasil pelaburan itu RM1,500. Alright. So mana tahun 2026 ini anak-anak itu berusia 18 tahun. Dan kerajaan negeri pun pernah memutuskan beberapa fasa yang akan diberi. Sehingga kalau tak silap saya kelahiran daripada Januari sehingga Mac, lepas tu April hingga Jun, ada beberapa fasa akan diserahkan, tetapi bergantung juga kepada tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh mereka ni, oleh keluarga ataupun, dan ada reminder daripada Yayasan Yawas sendiri, Yayasan anak-anak Yayasan Warisan Anak Selangor itu sendiri, supaya membuat tuntutan tu. Jadi saya punya concern ni kita dah sampai masanya, kalau pelaburan kita dah matang lah, kita dapat ni kan, anak-anak kita pun yang nak menyambung ke universiti, belajar ke peringkat terseri ni ada sumber kewangannya. So saya bertanyakan kepada Menteri Besar sendiri, berapa ramai yang telah membuat tuntutan dan juga menerima sumbangan RM1,500. Seperti mana dimaklumkan oleh Datuk Menteri Besar sendiri, bahawa tak sampai 50% pun yang buat tuntutan dan juga menerima. Dan antara beberapa perkekangan, tukar nombor telefon, tukar alamat, tak dapat dikesan tu, dan tidak membuat tuntutan, itu antara isu-isunya lah. Tapi saya melihat bahawa dulu kita daftarkan, makna ada pendaftaran dekat kerajaan negeri. Sebab tu dia pun boleh hubungi. Cuma ada yang tak ada nombor tadi, tak dapat hubungilah. So kurang daripada 50% daripada jangkaan yang telah berdaftar tu yang membuat tuntutan dan dapat. Sangat ini sebenarnya adalah peranan kepada struktur pentadbiran kerajaan negeri. Sama ada mungkin ketua kampung, ahli majlis dan siapa sahaja juga berdiri kerajaan negeri untuk mencarilah mereka ni. Ada yang betul-betul memerlukan RM1,500 tu. Betul. Dan sebenarnya program TAWAS ni yang bermula pada tahun 2008, dia telah dimansuhkan ataupun ditamatkan pada penghujung 2018. Maknanya dah tak ada program tu lagi dah. Cuma daripada 2019 sehinggalah 2022, maknanya tak ada kelahiran anak Selangor ni, tak ada apa-apa. Cuma daripada 2022 kerajaan negeri membuat satu program Ibtizam Anak Selangor. Dan itu diberi setiap kelahiran akan diberikan sejumlah RM500, tetapi ke RM100 setiap tahun dalam bentuk simpan SSPN. Yang mana mereka nanti apabila berusia 18 tahun tu dia boleh keluarkan lah, ataupun dia nak keluar bila-bila pun dia boleh keluarkan. Tapi kalau keluarkan mungkin dia akan dapat sedikit tambahan daripada itulah. So saya juga bertanya dalam kelompokan antara 2019 bila TAWAS dimansuhkan sehingga 2022, mereka semua anak Selangor, yang dulu dapat, yang kemudian dapat, tapi yang tengah-tengah ni, yang lompong ni tak dapat. Apakah inisiatif yang kerajaan negeri boleh tawarkan sekurang-kurangnya kepada mereka? Bukan untuk tapi tujuan untuk pendidikan, untuk penggunaan pendidikan nanti. Tapi sangat yang tu Menteri Besar sama tu lupa, ataupun dia tak jawab lah dalam sidang tu. Tapi bila saya nak bangun untuk bertanyakan lagi, speaker kata dah tak boleh dah. Dah tak boleh. So itu biar prosedur masanya macam tu, tapi tidak dijawab lah. So saya tak tahu sama ada
Jawapan betul saya ke? pesan pun tidak Pun sebab tidak. ada ni. Sebab sebelum ni pun saya ada bertanya dengan Menteri Besar dan dia kata okey nanti saya fikirkan tu apa yang boleh buat. Jadi dalam dewan ni saya nak tanya supaya kalau saya bagikan Menteri Besar jawab dijadikan jadi pengetahuan umum kepada semua. Of course. Jadi itulah bermakna kalau Ibtizam anak Selangor tu dia akan dapat RM500 kemudiannya. Lepas tu Hadiah masuk universiti dia dapat RM1,000, RM1,500 juga lah. Cuma saya concern saya kalau sebelum ni sampai sekarang ni mereka dapat RM1,500. Kalau misal kata 17 tahun atau 18 tahun lagi akan datang RM1,500, alhamdulillah ada duit lah. Betul. Tapi nilainya tak sama dengan RM1,500 pada hari ni. Of course. Sebab Saya jangkakan dia akan dapat lebih lah sepatutnya kan keperluan. So, Kita tak nafikan nilaian mata wang tu mungkin akan susut. Nilaian tu tak akan sama. 1,500 dapat 2026 tak sama nanti akan datang. Yalah macam 100 lah. 100 zaman 90-an dulu dengan 100 sekarang. Tapi saya ingat antara kaunsel saya itu supaya kita dah janjikan dulu untuk beri 1,500 dan menjadi tanggungjawab kerajaan lah, ataupun organisasi di bawah kerajaan ini untuk bantu kepada mereka ni dengan sumbangan-sumbangan yang sepatutnya mereka dapat ni. Kalau 50% daripada mereka sangat jumlah yang terlalu kecil. Betul kerajaan terpaksa keluarkan duit, tapi saya ingat zaman ketika ini ni bukan semuanya senang. Untuk masuk universiti pun kosnya terlalu tinggi. Jadi sudah tentu ada kebaikan. Okey. Sebelum kita end lah, ada mungkin sikit lagi soalan. I'm sure rakyat pun nak tertanya juga. YB Adun PAS, apakah yang nak dibawa untuk sidang 2 ni? Daripada from your point of view. Saya tengok rancangan Selangor 2 ni antara perkara yang penting lah. Sebab dia mempunyai kepentingan kepada negeri Selangor, mempunyai kepentingan kepada negara kita, hatta mempunyai kepentingan kepada rakyat negeri Selangor. Jadi kita juga nak tahu apa prestasi kemajuan daripada RS1. Cuma bagi saya lah, saya masih melihat bahawa sepatutnya dibentangkan awal daripada penggal perancangan kita tu, supaya apa yang dirancangkan itu adalah berdasarkan kepada rujukan terbesar kita, rancangan ekonomi itu sendiri. Sebab saya ingat semasa 2018 tempoh hari Datuk Menteri Besar telah memulakan dengan gugusan ekonomi klusterisasi di negeri Selangor. Ingat tu yang juga agak baik, mana di gugusan-gugusan tentu ada kluster-kluster ekonomi yang dirancangkan. Tapi tak lama lepas tu kemudian diganti pula dengan rancangan Selangor 1. Yang lepas pun rancangan Selangor 1 bukan dibentangkan sebelum penggal pelaksanaan dia. Tetapi pun kemudian juga yang ini pun rancangan Selangor 2 pun baru akan dibincangkan. Tetapi apa pun saya melihat bahawa kita akan melihat bahawa keutamaan adalah betul soal ekonomi kepada negeri Selangor yang perlu kita jana dengan kekuatan yang sedia ada di negeri Selangor. Kadang-kadang saya pun tidak sukalah membanding-bandingkan negeri-negeri lain. Selangor sebagai negeri yang maju, of course kita tak boleh nak compare dengan negeri yang mana, contoh Kelantan ataupun negeri-negeri yang lain yang daripada sudut infrastrukturnya masih lagi jauh berbeza. Kedudukan daripada ibu negaranya masih jauh. Jadi biar kita concern kepada negeri Selangor dengan kemudahan yang kita ada, apa penjanaan-penjanaan yang kita boleh lakukan, tetapi hasil penjanaan ini harus pulang kepada rakyat negeri Selangor. Kita rasa okey, semua bagus, pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik, tetapi rakyat di bawah masih lagi susah, masih lagi menderita. Jurang antara miskin dan kaya itu masih lagi tinggi, terutamanya mungkin kalau di bandar mungkin lebih kurang hampir begitu, tapi di luar bandar pada hari ini
kali ini masih tinggi lagi. Jurang di antara Ya. kaya dan miskin itu masih makin lagi jauh. tinggi. Ya. Mana bukan kita nak sebut yang kaya makin kaya, yang miskin apa kedana. Tapi realiti seolah-olah begitu. Jadi ini yang harus dilihat secara serius oleh kerajaan negeri lah. Makna limpahan ekonomi hasil kekayaan negeri ini betul-betul turun kepada rakyat, dan per kapita itu tinggi, dapat dirasai bersama-sama, dan kuasa beli rakyat itu lebih besar daripada apa yang berlaku pada hari ini. Okay, alright. I think last lah soalan lagi. Nak tanya soalan nakal sikit lagi. kita of course lah, kita kena masuk politik sikit kan. Untuk sidang dia ni, macam mana hubungan dengan Bersatu? All okay? Saya ingat yalah kita pun tidak membangkitkan apa-apa. Okay. Yalah dulu kita semasa Pakatan Rakyat kita bersama-sama dengan PKR, sama-sama dengan DAP. Kita mempunyai pengalaman tu. Soal hubungan yang kemudian tidak kebersamaan mesti ada sebab-sebab yang pada kita berpegang kepada prinsip awal apabila kita adakan hubungan tersebut. So kita cukup dengan pengalaman yang lalu, dan pada hari ini pun keadaannya seperti itu, dan kita pun tidak mau membagikan soal, kita tidak mau bermusuh lah. Lebih baik banyakkan kawan daripada banyakkan musuh. Betul, tapi soal politik, bila pilihan raya kita mempunyai prinsip-prinsip kita tersendiri yang tertentu. Jadi soal mereka wakil-wakil rakyat both PAS dengan Bersatu keep it professional lah kan. Okay. Baik. Okay. Alhamdulillah, rasanya selesai kita untuk podcast pada malam ini bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi, merupakan ahli Dewan Negeri Sijangkang. Terima kasih YB sudi penat kan daripada kemudian tadi pula ada taklimat. Lepas tu kita dapat grab dia, yalah selalu lepas sidang dulu ni penat nak balik rehat benda semua, tapi sudi meluangkan masa dengan kemeja lagi masih kan, sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Terima kasih juga yang menonton kami macam biasa. Yang belum follow kami di YouTube dan juga di TikTok, follow kami di WN Studio YouTube dan TikTok. Like page PAS Selangor, tonton kami secara live, pakat-pakat share dan sebagainya, sebar luaskan insya-Allah. Dan kita bertemu lagi untuk sidang dua ni kita akan kerap bersiaran ya. Terus kekal bersama kami untuk ketahui when is our next podcast special sempena sidang Dun Negeri Selangor. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. What's next? Na 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 na. 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 Tapi berat nak jawab. Selangor panas, isu berlapis, fakta di meja, bukan sensasi. Tokoh berkaliber, bicara real, santai tapi padu, straight to the deal. Bukan nak jatuh, bukan nak puji, cuma nak jelas siapa bertanggungjawab di sini. Bila rakyat tanya, jangan react, dengar betul-betul dan bertindak. What's next? Hari ini bicara, esok kita gerak. What's next? Ini podcast rakyat. What's next?